Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceasefire. Ceasefire punya impact kan ni Okey, untuk hari ni 24 hari bulan 6, opening dia tadi dia membuat gap down. Dia membuat gap down lah. Gap downnya di kawasan mana? Area floating. Ya, ni laju sangat Laju sangat ni biasa ni susah. Susah nak dapat walaupun otak-otak kita sell. Tapi bila dia dah turun banyak sangat, kita akan automatik menggunakan otak pullback lah. Otak pullback itu iaitu mencari long sekejap. Kalau kita tengok tahun sini ni dia menggunakan kad nombor 4. Kad nombor 4 ni waktu live saya ada tunjuk Waktu live saya ada masuk, saya ada tunjuk. Cumanya tak open at maximum profit. Yang ni saya berjaya entry dan berjaya keluar sikit. Sejujurnya 2 tick selepas kita nampak kita dah nampak profit ni. Nampak profit dah. Tapi dah ada signage, 2 signage dia bagi Signage apa? Fast breakout. Satu fast breakout dengan fast breakout dalam dekat resistance yang ni. Yang kedua fast breakout bila dia break resistance yang ni pula. 2 signage. 2 signage untuk pattern nombor 4 Bila dia ada pattern nombor 4, maksud dia tengah berlawan dengan pattern nombor 3. Hari ni sebenarnya saya nak review, ada seorang tu hantar dia entry pattern nombor 4. Kita tengok nanti. Cuma nombor 3 ni dia punya keadaan dia tidak mesra dengan kita lah. Sebab apa tidak mesra? Dia punya dia punya breakout line merah ni. Breakout line merah ni dia punya pullback dia tak cukup tinggi. Pullback dia saya rasa saya cabut kat area sini ke. Kat area sini lah. Tak ada 2 tick ke 3 tick ke 4 tick ke. Antara tu lah. Yang penting tak sampai 5 tick. Betul tak sampai 5 tick. Ni pattern nombor 3 jadi pattern nombor 3. Cuma pullback dia ni tak berjaya rapat dengan high. Kalau rapat dengan high boleh dapat risiko low risk lah. Cuma masalahnya waktu itu otak pattern nombor 4. Otak pattern nombor 4. Kemudian macam biasalah, sebarang checkpoint yang dah biasa dilantuni, biasanya kalau sekali lagi dia datang, dia tak lantun lah. Biasanya lah biasanya sekali lagi datang dia tak lantun lah. Kemudian harga meneruskan penurunan dekat atas line merah. Alah ni semua dekat atas line merah. Atas line merah dia biasalah pattern nombor 1 lah pattern nombor 1. Nanti saya review. Ada alang-alang berada apa, rasanya berada TNB tu. Okey, atas line merah ni confirmation, dia dah ada confirmation, cuma pergerakan dia tak kuat. Ini sebelum tengah hari lah. Sebelum tengah hari ni kita kata ni takut tak bergerak banyak Kemudian opening dia ni best. Yang ni ada. Yang ni dia ulang benda yang sama lah iaitu pattern nombor 4. Pattern nombor 4. Sekejap nanti saya review mana dia punya testimoni tu. Pattern nombor 4 iaitu ada harga, ada wave yang breakout line merah. Kemudian ada wave yang menjadi tester ataupun nak test support, nak buat low ataupun tak buat low boleh masuk. Tak buat low boleh masuk. Cuma ni dia lambat. Yang ni berkait dengan kesabaran je lah. Berkait dengan kesabaran. Lama dia duduk kat sini. Kata bila dia nak naik ni, kita dah nampak 2-3 parti. Tempat entry kat mana tadi 89 98 rasanya. Ke 98 risiko pun tak adalah berapa nak cun sangat. Okey tu, kategori okey lah, bawah 10 tick tu dia okey lah tu. Cuma dia aku cabut 2 tick 3 tick sama macam awal-awal lagi. Kat mana saya rasa 10 tick kot. 10 tick je dapat ni. Tak adalah terror sangat sampai berjaya sampai kat atas ni. Kata sebab makan masa lama sangat. Cuma kita punya setup ni selagi tak buat low masih valid. Cuma bila masa nak naik tu, yang dinaik yang ni pattern nombor 56. Ni pattern nombor 56. Geng-geng 56 lah geng-geng 56. Kalau tengok ni sama lah
Dia akan ulang benda yang sama, dia akan ulang proses yang sama. Yang ni yang nombor 5, yang dua, yang B, yang B ada satu price yang breakout lain dulu, yang buat fast breakout, kemudian ada satu hala menurun. Kita punya ni memang kita kena combine dengan higher high lower low, higher high lower low. Dan sekarang ni kita rajin lah. Kita combine RSI, kita combine MACD juga. RSI sebab apa? Kita nak tengok over tak lagi dia, dengan kekuatan momentum untuk menurun ataupun menaik. MACD sebab kita nak ukur volume perkumpulan. Perkumpulan volume lah. Maksudnya kita nak ukur dia punya, dia rising daripada pink hingga ke hijau pekat. Selepas rising apa panggil? De-rising kot. Dia start de-rising bila keluar hijau cair. Maksud dia volume buyer melemah. Volume buyer melemah. Kemudian tengoklah ada volume sell tak. Ni volume sell ni kita nampak sangatlah dia rendah. Dia rendah lagi. Dia rendah. Sebab itu dia boleh naik harga ke atas. Ni volume buy ni. Yang ni yang penting ni. Yang ni signal-signal. Tapi tak boleh stand alone lah. Tak boleh stand alone. Kita sebab kita combine dengan blok harga ni, mapping kita ni. Mapping kita ni. Sekejap, saya tunjuk satu benda. Okey, ni Mamat tadi. Mamat berada meter reader kita. Berada meter reader. 1025 maksudnya 41 T. Yang ni saya tak pasti dia ada trade pagi ke tak. Tapi kalau dia trade, kalau macam yang dalam statement ini, kad nombor 4 risk 8 T. Kad nombor 4 risk 8 T. Kad nombor 4 yang tadi saya tunjuk ni. Kalau risk 8 T 90 kena kat loss 8 T. Ini lebih kurang saya ni. Sama ni. Sama ni. Risk 8 T, betul. Cuma dia ambil kad nombor 5. Kad nombor 5 floating zone. Kad nombor 5 ni risk dia dapat berapa? 6 tick. Risk 6 tick maksudnya dia bermula 4021 SL. Berapa tick 6 tick 6 tick maksudnya dia dapat pada level 15. Dia dapat pada tak pastilah. Kadang sebab kita punya entry ada dua. Satu waktu pembentukan wave kedua yang kita jangkakan dah habis, nak convert ke wave ketiga, halaan menurun ni lah. Maksudnya kemungkinan dia masuk pada 417 ataupun pada level ni. Tapi dia menetapkan risiko dia sebanyak 6 tick. Tu yang dia dapat risiko 6 tick tu. Dapat risiko 6 tick. Tengok sekejap. Logik kita ni. Maksud dia total dia punya profit ni 41 tick. 41 tick. Maksudnya di sini ni, tak tahulah dia masuk tang sini ke tang sini ke. Kalau tang sini dia memang bernasib baik. Memang dia tak FOMO lah. Memang dia tak FOMO. Dia jelas lah dengan dia punya risk tu. Okey. Ni 20. Ni terror ni kalau macam ni. Dia bukan terror, tak terror. Terror tu berrezeki lah. Maksudnya kalau ini 20. Maksudnya lagi satu hala ni dia kena dapat lagi 21. Ataupun dia dapat right yang ni. Dia combine yang ni, yang pagi punya dia tak beritahu. Yang ni setakat ni yang diberitahu saya kad nombor 4 risk 8 T. Maksud dia sesi petang. Pagi dah ada ni, takkan dia terror kan. Menafikan orang dia terror kan. Ini kalau maksimum pun maksimum 21 T ataupun 19 ataupun 17 lah. Sementara dia nak tukar otak dulu lagi. Maksud dia pagi dia dah ada dah tu. Pagi dia dah ada dapat calak sikit dah tu. 10 T pun jadi tu. Tak tahulah secara detail, tak nak lah saya duk tanya detail kan. Tapi apa pun tahniah lah. Dia mengaplikasikan kita punya pattern ni dan rezeki dia. Sebab kadang-kadang kita pattern nombor 5 ni bukan apa tak best. Pattern nombor 5 ni bukan apa tak best. Sebab dia dekat floating punya area kan. Tapi ikut kita lah. Kalau kita dapat rendahkan risiko macam ni sedap lah. Dan lagi satu sebab mungkinlah faktor-faktor lantunan kepada checkpoint ini yang telah berlaku. Dia mungkin sure kan. Melainkan dia ni berjaya ride tambah 20 lagi kan.
Tapi kalau dia berjaya right, boleh jadi ya, sebab dia hantar pun 5,5 dah. 5,5 tang sini. Tapi tak tahulah dia snap terus hantar apa kan. Boleh jadi. Mungkin dua kali je lah, dua entry je lah dia. Mungkin lah, mungkin. Sebab kita tak tahu secara detail ya. Tapi itulah, boleh jadilah. Sebab dia dah ada profit awal. Bila dah ada profit awal, dia senang nak bertahan untuk second ataupun third entry ni. Sebab kemungkinan dia boleh lebih maksimum lah profit dia kan. Kalau macam kita lah, first entry, second entry, kita nak bertahan susah sikit. Sebab kita tak ada buffer profit kan. Kalau kita dah ada buffer profit, berkemungkinan mungkin dia keluar tang mana-mana tang area sini lah sebelum sideway ke apa kan. Boleh jadi. Tidak. Cuma kita sekarang ni gabungkan dengan si RSI dengan MACD lah. RSI ni pun kalau perasan ni kita spill lah. Tak pakai 1 minit, pakai 1 minit lagi sepah. Kita pakai 3 minit supaya dia tidaklah berapa noise sangat. Cuma dia nak cakap berkaitan apa. Kadang-kadang kita ni pattern nombor 4 bukan tak ada. Ini waktu live kita ni setup ni. Entry tang mana. Kalau takut buat trailing maksud dia rendahkan risiko. Lepas entry macam biasalah, pekerjaan kita adalah merendahkan risiko. Contoh kita entry tadi berapa? Saya entry tadi lupa dah. Tapi tidaklah terlalu terror. 29 ataupun 28 kot. 29 kot. Tadi kata maksimum aku nampak profit aku 9 ting. Kalau 9 ting, okey, tang sini lah. Sebab waktu sesi live kita dah sonok dah, kita dah nampak hijau kan, lebih 3 tik dia hijau tu, lebih 3 dah sampai 9 mungkin boleh jadi 20. Ini buahlah dapat selamatkan 2. Mungkin tang area sini lah kot sebut. Itu pun dah begitu dah, standby. Mana tahu ada lagi satu hala kenaikan ke atas, boleh kita taking profit tinggi sikit. Dia tak singgah ke atas, dia jalan terus pattern nombor 3 pattern nombor 3. Dan dia akan mengulang benda yang sama lah setiap hari. Cuma kadang-kadang waktu sesi opening tu laju sikit, laju susah lah nak tangkap. Walaupun kita tahu ni zone sell. Waktu dia singgah zone sell sekejap kan, sambung turun, susah sikit. Otak memang kata turun banyak sangat, aku cari long lah. Cuma kita membuat kombinasi dengan si MACD dan juga RSI. Kadang-kadang tak pakai pun tutup je kan. Macam contoh downtrend ya, kalau tak guna blok harga cara kita nak masuk kalau menggunakan MACD ya, hampa cari je MACD contoh kalau dia downtrend, hampa kena cari MACD hijau. ni MACD hijau kena cari MACD hijau, starting dia punya lemahnya minat membeli lah. Ini perkumpulan buyer besar, lemah, naik balik, lemah balik, naik balik, lemah. Tu signal lah tu. Kemudian ada satu spike hijau kan, hijau lemah daripada spike yang hijau pekat sebelum ni. Ciri-ciri tu kita tahu ciri-ciri. Tapi tengok timing ke lah pukul 11.30 12. Timing dia volume tak rancak. Macam ni ni besar lah sikit. Volume besar lah sikit untuk kita nak diagnose kekuatan membeli semakin meningkat. Dia sampai kat puncak dia, dia start follow the trend lah. Kita punya tahap winning apabila MACD merah berkembang pesat walaupun kita nampak ada pink cair menunjukkan lemah ni minat menjual lemah minat menjual, tak semestinya minat membeli kuat ni minat beli nampak minat beli lemah. Kemudian masuk balik minat menjual, membawa harga turun ke bawah. Yang ni kita tahu satu benda ni. Benda ada divergence seminit. Yang tu yang naik dulu kot. Tapi minat belian tak berjaya break out balik line merah ke apa-apa. Jadi lepas ni pun samalah. Kalau kita kata dia downtrend, hang tunggulah besar-besar sikit MACD. Jangan ambil MACD kecil-kecil. Cuma kita tak tahu timing bila dia nak start sideways kan. Okey lah tuan. Saja nak tunjuk, nak spill orang tu masuk tang mana, apa jangkaan dia masuk kat mana, dia keluar. Alright, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, aku pakai macam ni macam baru beli haji pula.
Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya hari ini, kalau kita tengok mapping yang saya provide pagi-pagi tadi tu bersama dengan checkpoint-checkpoint untuk dijadikan sebagai TP-TP, TP1 sampai, TP2 bagi kecil je, TP2 sampai dia buat lantunan. Bila dia dah pernah buat lantunan, sekali lagi tak buat lantunan, TP3 pun dia sampai. Next TP pada level 3954. Tak tahulah dia nak sampai ke tak. Sebab sekarang ni kalau ikut pada candle, dia dah buat false checkpoint. Maksud dia dah ada lantunan lah. Tengoklah lantunan dia berjaya sampai tak kat checkpoint ni. Kalau tak berjaya sampai kat checkpoint ni, ataupun kalau berjaya sampai kat checkpoint ni, tapi tak berjaya sampai ke checkpoint berikutnya, kalau ikut blok harga ni memang kita kena tunggu sell tang sini. Ni kita tunggu sell tang sini. Samalah keadaan yang macam ni. Tunggu sell dekat area sell lah. Selepas dia akses ke salah satu blok harga, kadang dia datang balik. Jangan risau, kadang dia datang balik. Sebab tu kita ni direction apa pun betul je. Direction apa pun betul je. Cumanya nak kena tengok juga lah. Takut singgah sekejap sangat. Tak nampak setup entry kan. Ni kalau dia naik atas balik ni sedap sikit. Nampak sikit jelas. Cuba akses ke blok harga atas ni. Tengok apa yang akan berlaku. Cuma kita macam saya cakap lah, kita dikombinasi dengan RSI dan juga MACD. Kadang-kadang selalu juga kita tutup je buat semak kan. Macam contoh RSI pagi tadi ya. Bila get down besar-besar, automatik lah. Tanyalah siapa pun, ini oversold ni. Very very oversold. Tapi turun lagi. Oversold. Sebab tu lah FCPO ni, dia ada bapak time frame dia. Bapak time frame dia tu lah. Time frame yang lebih besar. Beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali kedua. Kita jumpa next session.